Berita melaporkan Sekretariat Gempur Rasuah Sabah mengkritik Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana berkompromi dengan individu yang terpalit skandal rasuah di Sabah. Saudara, laungan reformasi Anwar Ibrahim ni hanya retorik dan propaganda untuk mendapatkan kuasa. Matlamat Parti Pakatan Harapan hanya untuk mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi apa sahaja isu yang boleh memburukkan imej kerajaan sebelum ni akan digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan mereka. Hakikat yang sebenarnya, apabila Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, baru rakyat Malaysia dapat lihat wajah sebenar Anwar ni. Demi untuk mengekalkan kuasa, Anwar Ibrahim sanggup berbuat apa sahaja dan berkawan dengan sesiapa sahaja. Walaupun mereka yang ada kes rasuah yang jelas seperti isu 9 video dan WhatsApp membabitkan skandal rasuah lesen regali mineral yang membabitkan adun dan ketua menteri. Sehingga sekarang Anwar Ibrahim ni masih berdiam diri. Bukan itu sahaja, rasuah bagi Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim adalah label kepada pihak pembangkang semata-mata. Walaupun kes masih dalam perbicaraan di mahkamah. Saudara dan saudari, kerajaan Anwar Ibrahim masih tiada dasar ataupun pelan yang jelas untuk menangani masalah rasuah yang menjadi barah dalam negara kita. Yang lebih teruknya, label rasuah ini akan dihilangkan ataupun akan dipadam sekiranya mereka ni sokong Anwar Ibrahim. Macam kes adun-adun Sabah, 47 kes Yayasan Akal Budi, kes LCS, DBKL, Terowong Gaib dan macam-macam lagi lah. Kes rasuah yang terus diam bila mereka ni duduk bersama-sama dengan Anwar Ibrahim. Dan yang paling latest adalah kes Datuk Seri Ismail Sabri. Rampasan 170 juta ringgit. Apakah keputusan siasatan? Bila pertuduhan akan dibuat? Apakah pandangan rakyat Malaysia? Betul tak apa yang saya cakap ni?